Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita selalu terlupa berzikir ataupun kita malas berzikir? Ini persoalan yang kita kena tanya pada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, berzikir juga perlu khusyuk. Seperti sembahyang, kita perlu khusyuk. Jadi zikir perlu khusyuk. Apabila kita khusyuk berzikir, barulah mari satu perasaan dalam diri kita ingin selalu berzikir, dan kita akan berzikir banyak-banyak. Oleh sebab itu, tuan-tuan perlu memahami isi kandungan zikir kita. Jadi, bagi kawan-kawan yang tidak memahami bahasa Arab, eloklah berjumpa dengan ustaz-ustaz, kawan-kawan kita yang ustaz tu, pergi ke rumah dia, tanya dia, suruh dia hurai sikit makna zikir yang kita nak zikir tu. Zikir yang paling mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanya ustaz tu, apa makna subhanallah, apa makna walhamdulillah, apa makna la ilaha illallah, apa makna Allahu akbar. Minta dia terjemah dan juga huraikan maknanya sikit sebanyak, supaya apabila kita berzikir, dia masuk dalam hati kita. Zikir yang kedua yang saya nak cadangkan, la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah subhanallahi rabbil arsyil azim. Zikir ni Nabi kita memberitahu Sayyidina Ali, kalau kamu baca zikir ni, Allah akan mengampunkan dosa kamu walaupun dosa kamu dah terampun. Maksudnya ditingkatkan darjat lagi lah. Kita ulang. Jadi kita pergilah tanya ustaz-ustaz makna-makna dalam zikir itu, supaya kita rajin berzikir. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita zikir banyak-banyak. Ini kita boleh tengok dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, macam dalam surah Al-Anfal ayat 45, surah Al-Jumu'ah ayat 15. Allah berfirman, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Lagi satu ayat yang menyuruh kita berzikir banyak-banyak ni, dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, pagi dan petang. Pagi dan petang maknanya banyak. Jadi tuan-tuan, zikir ni ialah satu yang mudah. Bukanlah perlu kita duduk bertimpuh macam sembahyang tu. Hak tu lebih baiklah. Tetapi masa kita naik motor, naik kereta, masa kita menunggu di hospital, di klinik, masa kita beratok nak beli makan,
masa-masa yang banyak masa free yang perlu kita isi dengan zikrullah. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata pagi dan petang, maksudnya banyak. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk dan ketika kamu berbaring. Maksudnya sentiasalah diri, duduk, berbaring. Mana sentiasa berzikir. Jadi kita buatlah, usahalah, kerana dia faedahnya amat banyak untuk kita. Di antaranya faedah yang banyak tu, Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maka berzikirlah kepadaku, ataupun maknanya ingatlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Di dalam tafsir mengatakan kita berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah, maka Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Dan juga bermaksud Allah akan memberi rahmat kepada kita. Jadi itu di antara fadilat zikir yang insya-Allah saya akan sebut pada video-video yang akan datang. Wallahu a'lam.